Ini menemani anda di Cool 101. Orang-orang Melaka kecoh pasal ikan bakau. Baru-baru ni saya baca banyaklah kes ikan bakau. Anda juga akan cool tak lama lagi. Get ready. Kami juga mungkin akan ke Melaka nak makan ikan bakau. Sedapnya. Cakap pasal makan ni kan. Hari tu saya bagi pasal ulam-ulaman. Petua ulam-ulaman apakah kebaikannya. Dah terberhenti sekejap pula. Terlupa nak sambung cerita. Ada banyak lagi sebenarnya. Jadi hari ni kita sambung lagi 3 makanan ataupun ulaman yang bagus untuk anda. Kita mulakan dengan timun muda. Timun muda bukan timun tua. Timun muda ni dikatakan boleh menyejukkan badan, mengurangkan panas dalam badan dan juga membantu hidrasi kulit. Untuk kulit kan untuk tampal timun ni dekat mata Tak silap saya. Itulah untuk kulit lah. Lepas tu belimbing buluh. Ni saya punya favourite ni. Makan ni sedap ni. Belimbing buluh ni dikatakan boleh menurunkan tekanan darah. Tinggi vitamin C untuk kulit dan juga untuk imun badan kita. Lagi satu, peria katak. Yang ni saya tak suka sebab dia pahit. Saya memang tak pernah makan peria seumur hidup saya. Kecuali peria goreng dekat kedai mama tu. Sebab dia tak pahit sangat kan. Dia dah campur rempah, dah tak pahit dah. Peria katak ni dia boleh mengawal gula dalam darah. Baik untuk pengidap diabetes. Bagi satu lagi lah. Ni pucuk gajus. Ni pun sedap kau dapat tapi susah nak dapat. Ia kaya dengan antioksidan, melancarkan darah dan baik untuk tenaga dalaman. Itu dia. Ada lagi kah? Ada lagi. Sebenarnya nantilah kalau bagi semua kan dah lupa pula. Jadi tulis. Dan hari ni kalau ada masa, pergilah cari benda-benda yang saya sebutkan tadi. Anda makanlah. Jangan makan banyak sangat. Makanlah sekadarnya semampu mungkin. Okey? 03-7722-5656. Saya masih menanti panggilan anda dekat sini. Ada masa lagi untuk kita berbual-bual mesra di Cool 101.